Hello, Ben. Adakah kamu lapar? Oh ya, saya sangat lapar sehingga boleh makan seekor lembu. Saya akan pilih apa yang saya mahu sekarang. Mari lihat apa yang ada dalam menu. Oh, jeli madu. Saya tak pernah cuba ini sebelum ini. Oh wow, pilihan yang bagus, Ben. Mari kita mulakan. Ya, saya akan buat jeli madu dengan berbola coklat rangup. Ya, sangat sedap. Lihat itu. Saya ada dalam coklat susu, putih dan gelap. Hebat. Mari cuba dengan coklat putih. Sedap. Semua berbola sangat lazat. Sedap. Sekarang tidak ada idea yang hebat bagaimana saya boleh masukkan bola-bola ke dalam botol. Ini akan jadi sangat menyeronokkan. Oh ya, saya akan jalankan bola-bola itu turun ke longsor. Ia akan sangat menyeronokkan. Lihat betapa hebatnya mereka jatuh terus ke dalam botol. Itu sangat lucu. Saya perlu isi satu botol penuh dengan bola coklat. Ia berjaya. Oh, bagus sekali. Sayang. Baiklah, saya memutuskan untuk membuat jelly dengan lemon. Ia sangat menyegarkan. Banyak lemon. Lihat betapa cerah dan segarnya lemon itu. Saya tak dapat menahan diri. Oh, tapi mereka terlalu masam. Baiklah, Chef Yao yang menerangkan. Baiklah, Sarah sudah mempunyai idea yang paling cemerlang. Saya akan buat jelly dengan marmalade. Saya ada beruang marmalade besar. Dan dengan gerakan yang tidak mudah, beruang marmalade itu ternyata berada dalam botol. Lihat, itu dia. Sekarang kita letakkan kepala beruang marmalade di atas. Marmalade ini sangat lazat dan lembut. Sekarang saya perlukan madu. Kita tuangkan madu ke atas semua beruang marmalade. Banyak madu untuk menjadikannya lebih sedap. Ben pasti akan menghargai idea ini. Dia suka marmalade. Begitu sahaja. Hampir siap. Saya bawa buatan sendiri. Ben sangat menyukainya. Saya sendiri menjaga setiap lebah di ladang lebah untuk mendapatkan madu yang sempurna pada akhirnya. Chloe, apa yang kamu fikirkan? Wah, itu sedap, Nenek. Tapi saya juga mahu buat jeli yang hebat dengan madu. Jadi saya akan pera madu dari sarang lebah. Saya ambil dari apiari Nenek. Ia akan sedap. Letakkan sedikit sarang lebah dalam balang. Mereka juga sangat sedap. Chloe, apa yang kamu buat? Madu. Baiklah. Aku datang. Harus bertulis ais for dia. Sekarang kaya berita water wajib isfaya. Ajulia domestic dan freezer extern dan board. Perasa tidak diregangkan? Lebih banyak pembekuan. Sekarang saya tidak perlukan semburan. Selamat tinggal. Hei, kenapa saya tak boleh buang? Oh, tidak. Ia beku pada tangan saya. Maaf, Nenek. Oh, apa ini? Ajak Nenek Frutar. Berkira Shamandoris. Frutar Friendois. Tersedera dengan tangan kosong. Baiklah, saudara saya pada sepenuhnya. Hai, cheers, Red. Jelly saya sudah siap. Baiklah, Chef saya bersih warnanya juga staff versity and Chloe's bola hasil menyelesai antua neram. Tinggal pergi auto mensas dan buat sambar. Wah, hebatnya. Saya ada 3 jeli madu penuh, tapi 1 dengan lemon. Oh, dan ini kelihatan luar biasa. Bola jenis apa ini? Kita patut cuba. Buka penutup dan cuba. Sedap. Ini adalah bola coklat, tapi hanya di tangan yang diliputi madu. Baiklah, itu pun sedap. Sekarang mari cuba jeli madu lemon. Buka ia. Memerah. Oh, masamnya. Dan siapa yang mendapat idea untuk membuat jeli madu dengan lemon? Sangat masam. Tak boleh dimakan. Oh, tinggal untuk mencuba jeli terakhir. Ia dengan beruang marmalade. Mari kita nilai rasanya. Sangat sedap. Saya sangat suka. Saya pasti memberikan kemenangan kepada Jelly Chef. Ya, Anda pemenangnya. Sudah tentu kemenangan milik saya. Tiada keraguan kerana saya seorang chef profesional. Saya melukis kek dan Anda perlu memasaknya. Mari! Baiklah, semuanya akan siap. Okey, apa saja untuk awak, sayangku? Ya, mudah sangat, Sandy. Kami potong lubang bulat di tengah-tengah kek. Letak sedikit krim coklat. Tambah lagi krim. Saya mahu buat kek yang tinggi, jadi lebih banyak krim. Dan kek
Lebih baik. Wah, apa ini? Siapa yang berani buat ini? Kamu menghalang jalan saya. Oh, Chef. Kamu tak perlu begitu gugup. Kamu merah padam seluruhnya. Senang. Oh, baiklah. Mari kita coba. Hebat. Curahkan krim ke dalam acuan kek. Mami akan biarkan semuanya begini. Oh, menakjubkan. Sedikit mestik coklat di atas. Baiklah, mari kita buat sesuatu. Saya bukanlah chef yang terbaik, tetapi... Wow, batang coklat. Itu adalah batang biskut. Semua orang menyukainya. Hebat, ia seperti kek landak dengan mata dan mulut. Betapa kelakarnya kek ini. Saya suka. Nah, glaze berberisi oleh Skittles, Sour Sherrills, shower del luar diodor kek. Bagus. Dan kita teruskan. Oh, Maltesers. Saya suka mereka. Mereka sangat cantik. Saya meletakkannya di sekeliling kek saya. Wow, Nenek dan Chef mempunyai kek yang hebat. Dan kek saya sangat menakutkan. Sandy pasti akan takut. Oh, saya perlukan idea dengan segera. Saya ada sesuatu. Saya ada lipas. Operasi lipas bermula. Siapa yang melakukan ini? Nenek, lipas! Saya benci serangga. Oh, mari kita hapuskan ia. Kamu dalam masalah. Adakah dia sudah pergi? Tidak, ia masih hidup. Saya akan musnahkan kamu. Chef Zack sentiasa pemenang. Apa yang berlaku di sini? Oh, tidak. Anda ini untuk kaya? Apa yang berlaku? Mari coba apa yang kita ada. Baiklah, ia menjijikkan. Ini. Itu berantakan. Baiklah, krimnya sedap, tetapi keknya teruk. Oh, sekurang-kurangnya ini kelihatan seperti kek. Mari coba sekeping. Oh, ia benar-benar sedap. Saya suka. Kek ini menang. Ya, rancangan saya berjaya. Tugasan Anda seterusnya adalah manisan pada lidi. Saya tidak paham apa-apa. Saya tidak puas. Di mana bakul buah saya? Bar untuk dodol pisang. Begini caranya. Bagus kerana saya ada acuan ini. Potongan istimewa untuk bunga-bunga. Sekarang letakkan semuanya pada skor. Begitu sahaja. Dan letakkan mereka dalam periuk. Sebaliknya saya akan mudah beri segar. Begitu sahaja. Oh, lihat itu. Sayang, apa yang kamu buat? Apa Nenek? Oh tidak, saya terlupa. Bagaimana dengan tugas itu? Oh, saya hanya ada lollipop ini. Baiklah, saya akan lapkannya. Oh tidak, ia tidak berjaya. Selamat tinggal. Baiklah, kita perlu mencari sesuatu yang lain. Saya boleh belanja bayi itu dengan gula-gula marmalad dan marshmallow saya. Baiklah, saya ada sesuatu yang kurang. Oh, betul. Saya ada gula-gula getah di sini. Dan saya terlupa tentang itu. Ini yang saya perlukan. Nani Radek silakan menggunakan sirap coklat. Sangat lazat. Hello, Nenek. Nampaknya ada yang terlalu bersemangat. Ya, betul. Saya harap saya belum minum semua sirap itu lagi. Ita sahajan sophisticated for versus Selvon for the Martin. And streaming silver goring cutlet steel. Harumnya.
Oh, sakura kumstrarap. Shungyurai suwesi ondoring kipulim burger yung support. Perfecto. Sentuhan terakhir ialah pancuran sos keju yang boleh kamu tuangkan ke atas burger saya. Senufontaine. Sekarang saya akan parut keju ke bawahnya. Ya, dan hidupkan. Selamat menjamu selera. Wah! Oh, hadiah dari abang saya. Lihat! Ya, benar-benar hodoh. Saya tak mau cuba pun, tapi saya rasa ia okey. Adakah ini tidur Tak sekejap? bagus. Saya suka marshmallow. Saya akan mencubanya sekurang-kurangnya super sedap dengan coklat sedap. Lihat, sekarang saya akan tiup belon. Wah, sangat hebat. Wah, adakah itu air pancut? Tidak kelihatan seperti coklat. Ya jelas, ini sos keju kegemaran saya. Hurai! Saya akan gembira menuangkannya ke atas burger. Mari coba! Sungguh sedap. Ini sungguh menyeronokkan. Wah, bunga yang cantik dibuat oleh nenek. Saya akan makan dengan gembira. Oh, begitu bagus. Nenek, memang terima kasih sayang. Selamat hari jadi kepada kamu. Hancur. Ya, Roll. Coba. Sudah tahu sayang. Terima. Baiklah, mari kita mula dengan sebiji telur. Lemparkan ke atas. Saya menangkapnya. Oh, hooray! Saya dapat. Sekarang kita goreng ia. Oh, dan Anda perlu tambah sedikit garam. Kita tabur sedikit garam. Oh, tidak. Alamak. Baik. Ups, terlalu banyak. Tidak mengapa, kan? Mari kita bersihkan semuanya. Baiklah, sekarang kita letakkan di atas pinggan dan siap. Hebat. Ya, Chloe Wing yung pushing it. Dapat coklat pepper biji telur. 3 sorts pak. 2 hinchangnya susu, and 10 ensoy serve daun pimoko. Sekarang 2 and ice quali, and 2 penutup. 1 dai. Tataki mau ianya terpercek. Sekarang tibalah masanya untuk mengeluarkannya. Bagus, kita akan tuangkannya ke atas pinggan. But, don't resemble siren of the Sonic Chomel. Sekarang wearing Trebas Kuda Fatler. Udah tiba masanya untuk keluarkan mereka? Oh, Sander. Kimber sekali? Talura rebo yang sempurna. Sekarang kita buat ayam daripadanya. Oh, sangat comel. Cantik. Lindsay pasti gembira. Since back, nenek. Dipendusikan saya ke lerpe. Ya, cukup nias. Untuk memperbaiki, saya merebus telur. Sempurna. Sekarang saya akan potong separuh. Saya sudah goreng patty, dan baik saya letakkannya bersama pada burger telur. Separuh telur, patty, salad, tomato, tutup dengan separuh telur yang lain, dan sedikit biji-bijian di atasnya. Nampak? Burger telur yang sempurna. Oh, baiklah. Itu pilihan Anda. Selamat menjamu selera. Untuk party car, saya sangat suka. May chulakar dengan ini. Yan nampak aneh. Oh, Deke sangat masin. Oh, saya tidak suka itu. Okey, mari cuba anak ayam yang comel ini. Oh. Baik. Cukup baik. Wah. Dan apa itu? Burger telur? Oh, sangat sedap. Saya suka. Hebat, Trigger. Chef pasti menang. Ya, kemenangan kedua milik saya. Saya yang terbaik. Saya mahu pizza kali ini. Ini pizza yang cantik. Lihatlah.
Baik, faham. Dan di mana saya patut mula? Saya rasa saya akan ambil dough, gulungkannya dengan penggulung. Di sini, begini. Sempurna. Hei, apa yang awak tengok? Baiklah, saya sedang memikirkan apa yang akan saya buat. Dan saya akan membuat pizza daripada huba-buba. Saya akan keluarkan dan gulung gula-gula getah ini. Ini adalah dough daripada huba-buba yang saya dapat. Bagus. Sekarang saya perlukan sedikit sirap di atas sebagai sos. Lihat. Baiklah, saya akan potong pepperoni dan letakkannya dengan berhati-hati di atas dough saya. Ia akan sangat sedap. Saya akan susunkannya dengan cantik. Dan sekarang parut keju di atasnya. Begitulah, lebih banyak, lebih baik. Saya bakal mempunyai pizza yang sangat sedap. Jadi saya sudah selesai dengan keju. Tetapi bagaimana dengan kamu? Baiklah, saya akan letakkan marshmallow. Ya, ia akan sangat sedap. Saya akan letakkan marshmallow pada sos coklat. Dan itu sahaja. Sekarang saya akan letakkan satu lagi yang sedap. Beberapa buah oren. Nampak? Baiklah, kita sudah bersedia. Oh, alangkah indahnya pizza ini. Yang mana patut saya mulakan? Baiklah, saya akan mulakan dengan yang biasa. Pepperoni dan keju. Ia sangat sedap. Oh, saya suka pepperoni. Sangat sedap. Baiklah, bagaimana dengan yang ini? Ia kelihatan menarik dengan marshmallow dan sirap coklat. Oh ya, sedap. Coklat memang lazat. Saya pun tak tahu. Baiklah, yang ini. Ya, saya baik. Saya berjaya. Sekarang saya mau bertih jagung. Anda boleh mula sekarang? Oh, jag visste då kasih relas. Mars tulan buana popcorn. Tuangkan saya biji extraordinary kuali. Wah, si Wayne perlu membukanya. Jadi, sturut jagung ke dalam kuali dan sekarang kita tutup dengan penutup. Hey, terlebih potong sneakers kemudian kepingan sial. Sempurna. Sekarang kita masukkan jeruk ke dalam kuali. Begitu. Salah. Oh, ini surat tawanan lazat. Berperluan. Sarah Teresa Trupri. Sudah terima yang tinggal, try memisah kisahnya ke dalam baldi. Lihatlah warna coklat popcorn. Voila. Inilah baldinya. Career brain saver. And then Sarah Stefani. So we look to Wistery Hill with quarter or sneakers. Stir a stinger. Apa yang awak lihat, Ethan? Awak perlu masak sendiri. Oh ya, betul Mary. Saya akan buat popcorn merah jambu. Untuk ini, tuang kacang popcorn dengan Nutella merah jambu. Itu sudah cukup. Balut dengan kerajang dan sudah tentu panaskan dengan baik. Dan jangan... Untuk melakukannya, alat pembakar akan membantu saya. Wah! Sedikit. Macam tu saja. Oh ya, betapa manis. Ia jadi memang hebat. Cantik. Betul, Mary? Pelik. Di mana Mabel? Wah. I'd say si kusturan sa untuk serai stra mesin berti jagong. Schnistra paling mudah rin untuk serai berti jagong skala. Ada perlu dari biji. Ada yang ada sira. Baiklah. Apa betul? Dorby neighbor serdiat sarwa getah apa jam. Ikrain tan servo dalam mulut seketika dan kunyah. Mereka yang jadi gula getah Mari. Oh, dan saya boleh tiup gelembung. Hebat. Si baik klisi, kita berkau size ng cream mapping. Kita tuangkan serba ke biji jagung. Oh, ya. Sekarang kita pasangkannya dalam alat dan hidupkan. Hurai. Ia berfungsi. Popcorn itu benar-benar biru. Yang tinggal hanyalah memasukkan popcorn biru ke dalam baldi.
betapa saucer hasilnya. Hemulin saya yang tuanya, tetapi bias ekotruatures mayar sama dengan. Yodas. Dikit sejambak popcorn. Sedap. Terima kasih, Ethan. Hebat. Apa yang sedang berlaku di sini? Jagung. Iya, hebat. Saya tidak pernah makan papa seperti itu. Kisah. Siri Ray Kirchwari popcorn coklat. Emery salap. Sitsuki coklat. Wah, saya nak telan lidah saya terus kerana ia sangat sedap. Siapa pemenangnya? Biar saya pikirkan. Ethan adalah pemenangnya. Boom, saya menjadi bertih jagung telah menang. Perempuan, jangan marah ya.